Hari ini hari ketiga sidang parlimen. Jadi soalan-soalan dibangkitkan, kita amat kesal. Kita amat kesal dengan sikap Menteri Dalam Negeri yang menjawab dan memperlekehkan ahli parlimen Kangak dengan mengatakan mengeluarkan peluru kapur. Tak boleh. Menteri mesti menunjukkan imej yang baik kepada kerajaan, menjawab berdasarkan fakta dan profesional. Tidak boleh memperlekehkan ahli parlimen yang dipilih. Kami semua daripada PN ini dipilih oleh rakyat untuk kami menyuarakan semak dan imbang kepada kerajaan yang ada sekarang. Kerajaan bukan sempurna, banyak kelemahan. Lepas tu, Menteri Dalam Negeri ni pula menteri pintu belakang. Dia senator, dia tak bertanggungjawab. Jadi inilah kompetennya kabinet sekiranya kalau tidak dilantik orang-orang yang ada compliant, ada kemampuan. Jadi oleh sebab itu, kita kesal dengan sikap Menteri Dalam Negeri yang menyebut peluru kapur. Sebab kepada rakan daripada Kangak yang membangkitkan soalan, kita bangkitkan perkara ini kerana kita dapat maklumat international. FIFA telah mengesan bahawa berlaku penipuan, pemalsuan dokumen terhadap rasionalisasi pemain-pemain ini. Nasionalisasi. Kenapa kita Menteri Dalam Negeri yang menjaga warga negara, yang menjaga kemasukan permohonan ini tidak dapat mengesan? Adakah berlaku hanky-panky? Adakah hidden agenda di belakang sana? Dia boleh teranglah dengan standard operating procedure. Tiba-tiba terlepas pemalsuan yang berlaku kepada pemain-pemain bola rasionalisasi ini. Jadi oleh sebab itu, jangan kita naturalisasi. Rasionalisasi pun betul lah. Kita rasionalkan benda-benda yang tak betul, dirasionalkan. Ya. Jadi dan juga normalisasi, rasionalisasi dan juga naturalisasi. Bahasa yang digunakan sekarang, kita nak kena tunjuk perkara-perkara ini bahawa inilah kompetennya kerajaan, begitu tegas berkenaan dengan warga negara, walaupun mereka adalah nak berkhidmat kepada negara sebagai pemain bola, tetapi di situ telah wujud pemalsuan. Ini adalah satu imej yang sangat buruk kepada negara. Keyakinan orang terhadap undang-undang negara Malaysia ni sangat-sangat nipis kalau macam ni lah menteri yang ada menjawab, tidak ada langsung kebertanggungjawaban kepada negara ini. Saya harap perkara ini tidak dilakukan lagi, tidak diulang. Jangan sombong. Walaupun kita ada kuasa, ada jawatan